di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian menyambung pengajian beliau di pondok pesantren di Indonesia selama lebih kurang 7 tahun. Kemudian beliau menyelesaikan sijil aliyah daripada Madrasah Nizamiyah Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Kencong, Kediri, Jawa Timur. Selesai daripada pesantren tersebut, beliau menyambung sebagai guru selama lebih kurang 6 tahun. Selesai daripada beliau طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selamat datang kami ucapkan kepada Prof. Madya Datuk Dr. Aiman Al-Akiti. Seterusnya pihak majlis diteruskan lagi dengan penyampaian dan juga syarahan daripada Datuk Dr. Aiman Al-Akiti. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Fadilatul Syekh Baba Faisal yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat, hadirin yang dikasihi semuanya. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim di madrasah yang penuh barakah ini, pondok yang penuh barakah ini, dengan harapan insya-Allah kita semua dapatkan barakah ulama-ulama kita terdahulu, legasi yang sangat bermanfaat dan barakah. Wabil khusus untuk mendapatkan syafaat uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana al ulama warasatul anbiya.
Hafizakumullah jami'an. Saya sebenarnya malu nak datang sini, ingat berkongsi seminar je. Sekali disuruh datang ke pondok yang besar, yang mulia ini, baca kitab. Dan Alhamdulillah, Al-Fakir Aiman Al-Akiti memang saya dari dulu, dari kecil memang kawan lah. Dari kecil tahun 97 dah masuk pondok sampai 2010. Dan teringin nak balik ke pondok tapi tak dapat, nasib tak dapat lagi. Tapi Alhamdulillah diberi peluang pada hari ini untuk berkongsi di pondok bersama jemputan daripada Baba Faisal. Jazakumullah ahsan jazak. Dan insya-Allah kita baca sedikit daripada kitab Sirajul Talibin karangan Kiai Ihsan Jampes, Mbah Ihsan Jampes. Bahasa Jawa dia panggil Mbah Ihsan Jampes, Kiai Ihsan Jampes. InsyaAllah ana buka muka surat 4 dia kalau tak salah, tentang Mabadi' Asyarah Likulli Fannin. Mabadi' Asyarah tu ada yang ni, wasyuru'u al-an fi fanni tasawuf wa'lam annahu yanbaghi li kulli syari'in fi kulli fannin ay yatakallama 'ala al-basmalati bima yunasibul fan al-masyru' fihi wasyuru'u al-an fi fanni tasawuf. Kan? Wajadtum jami'an? Jadi kita semua maklum, insyaAllah para asatizah semua dah tahu bahawa kita kena belajar Mabadi' Asyarah sebelum masuk dalam bab ilmu. Likulli fanin, bagi semua fan ilmu. Walaan insyaAllah kita masuk bab Mabadi' Asyarah dalam ilmu tasawuf. Fayam baginya, maka sayukjanya awalan, mulanya an-nubayina, untuk kami menjelaskan haddahu, definisi tasawuf, wa mawdu'ahu, objek atau subjek objek tasawuf, wa baqiyatal mabadi'i, dan selebih daripada mabadi'. Bahasa Inggeris dia elemen-elemen, bahasa Melayu saya tak tahu. Summa nalhaku dzalika bil takallumi, lalu kami meneruskan perkara tersebut bil takallumi, dengan berbicara alal basmalati, pada syarahan makna basmalah. Fanaqulu, maka aku berkata, amma hadduhu, adapun definisi atau takrifan tasawuf. Had, kalau kita belajar dalam ilmu mantik, definisi yang paling sempurna kan. Rasa, lepas tu lafzi, mu'arif lafzi. Laisa kadzalik. Dalam ilmu mantik, berarti kalau had ni definisi yang paling sempurna. Had ni ada takrif, ada haddut tam, ada haddun naqis. Dan ini haddut tam. Fahuwa, adapun ilmu tasawuf itu adalah ilmun yu'rafu, diketahui, bihi, dengan ilmu tersebut, apa ahwalun nafsi, beberapa keadaan jiwa, wasifatiha, dan sifat-sifat jiwa, az-zamimati, yang keji, wal hamidati, dan terpuji. Jadi maksud dia apa? Ilmu tasawuf ni ilmu yang dengan kita dapat tahu jiwa ni dan sifat-sifat jiwa ni, keadaan dia, mana yang buruk, mana yang baik. Sebab tu dalam ilmu tasawuf ini, setelah penjelasan tentang pentingnya belajar ilmu tasawuf, pasti mulakan dengan sifatul madmumah dan lalu sifat mahmudah. Kalau Imam Ghazali dia mulakan dengan akidah dan lain-lain tu fardu ain, dia masuk dengan muhlikat, baru munjiat. Dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Malibari, at-takhalli an-radha'il, dulu
bersihkan diri daripada radha'il, baru tahallil fadail, barulah menghias diri itu dengan sifat-sifat yang baik. Dan kalau ahli arifin dia tambah at-tajalli, barulah tajalli boleh datang. Dan itu ilmu tasawuf, min babit tasawuf tajalli. Kenapa at-tajalli? Kerana bila manusia itu dah buang daripada sifat penyakit buruk, diisi dengan benda-benda yang baik, Allah SWT bersihkan hati dia daripada nuktatas sauda. Dan dalam bab ni kan ada, dalam kitab ni ada satu bab nuktatus sauda, gelap dalam hati. Bila dah hilang nuktatus sauda, dia bersih, maka hati ini seperti cermin, memberi reflection dan menerima refleksi dunia, kasyaf dan lain-lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah dari sebuah kitab hikam dia tentang perkara ini. Dan barulah apabila berlaku sesuatu di depan dia, dia boleh faham apa maksud takdir Allah kejadian tersebut. Murid tanya kepada dia apa patut buat, kahwin dulu ke terus mengaji, dia akan bagi jawapan yang paling aqrab ilal yakni ridha Allah. Dan bila dituruti, insya-Allah Allah SWT permudahkan jalan murid tersebut. Kalau berliku, tapi berliku itu memberi pengakhiran yang husnul khatimah. Ini nau' min, dia panggil dengan istilah ibrah, hasil daripada ilmu tasawuf itu. Tapi itu tak boleh dicari, kerana tujuan ilmu tasawuf adalah at-takhalli anir radha'il wa tahalli bil fadail. Kalau itu yang dia cari, kasyaf yang dia cari, laduni yang dia cari, dia takkan dapat, sebab niat dia dah tak betul. So ilmu tasawuf ni adalah sebenarnya hanya untuk membersihkan hati dan belajar untuk berakhlak yang baik. Itu asas dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa amma mawdu'uhu, adapun subjek dia adalah fahwa nafsu, jiwa tu. Nafsu tu saya terjemahkan jiwa. Ni kerana terjemahan kami di Indonesia memang jiwa. Sebab jiwa ni ada yang baik, ada yang buruk. Kita tahu ada nafsul lawama, nafsu ammaratu bisu, nafsul mardiyah dan lain-lain. An-nafsu, dan ini penyakit ini adalah organ yang paling susah. Kalau patah tulang boleh operate, boleh letak besi, boleh baik, demam boleh minum ubat. Tapi kalau hati sakit jiwa, nak buat macam mana? Orang bukan Islam dia guna psikiatrik, ilmu psikiatrik. Sigmund Freud nama dia, untuk menyembuhkan penyakit hati. Tak mampu. Berapa banyak orang gila tetap gila. Orang waras sebabkan oleh kegilaan jadi gila. Saya ada banyak murid dekat UIA masuk psychiatric ward di hospital Kuala Lumpur. Bila ditanya kenapa banyak mahasiswa UIA, Universiti Islam Antarabangsa, masuk psychiatric ward, saya jawab simple. UIA tak nak buat tak nak ada ilmu tasawuf. UIA tak nak berzikir, tak nak isi hatinya dengan rohani. Ini isi hati dia dengan rohani. Sebab manusia ni perlu ada zikir, perlu ada penghidup hati. Nafsu, an-nafsu, jiwa. Saya di UK jumpa banyak orang bukan Islam, British, orang Inggeris. Tak erti cakap Arab, Melayu semua tak tahulah, orang Inggeris masuk Islam. Sebab apa? Sebab jiwa kosong. Ni tasawuf lah kunci dia. Min haisu ma ya'ridu lahu minal ahwali was sifat, dari segi apa yang berlaku
Perkataan arada berlaku laha pada jiwa tersebut nyatanya minal ahwali, dipanggil min bayan. Minal ahwali nyatanya daripada keadaan-keadaan, wasifati dan beberapa sifat. Apa yang ada dalam hati ni? Hati ni kadang ada penyakit hati, kadang ada redha, kadang ada benci, kadang ada ikhlas. Ini semua hati. Dan ini yang disebut kebesaran hati itu dalam hadis Nabi SAW. Kalau satu sakit, semua sakit. Satu sihat, semua sihat. Itu hati. Ini memang betul. Logik dia, kalau orang sakit macam mana bila dia jiwa dia kuat, dia paksa diri dia boleh lawan penyakit itu. Betul ke tidak? Semua pernah rasa sakit. Bila rasa sakit tapi dia paksa, dia gagahkan. Gagahkan. Siapa yang gagah tu? Jiwa lah. Dia boleh lawan. Jadi jiwa ni penting untuk dirawat. Rawatnya dengan ilmu tasawuf. Wa amma thamaratuhu, adapun, maaflah kalau orang Melayu panggil bermula Kami di Indonesia utawi, tapi terjemahan ke ada pun. Di Jawa lah. Tapi utawi itu bahasa Jawa. Utawi thamaratuhu, utawi buah tasawuf. Iku buah, itu bahasa Jawa dia. Tapi anak cerita bahawa kefutuhnya nahu saya adalah pakai makna Jawa, utawi kiku. Orang Melayu bermula khabar itu. Jadi jangan buang. Kalau koma dah buang benda tu habis. Tak pandai bahasa Arab nanti. Contoh dia Malaysia. Tak payah jauh-jauh. Malaysia tu sekolah. Itu bukti dia. Jadi kami di pondok di Jawa memang simpan benda tu sehingga hari ini, dan mujarrab budak futuh nahu saraf berdasarkan makna. Dipanggil tobit kami lah. Wa amma thamratuhu, adapun buahnya tasawuf itu, fahuwa, maka adapun tasawuf itu adalah at-tawassulu yang dapat membawa bihi dengan tasawuf ila takhliyatil qalbi, membersihkan hati anil aghyari, dari perkara-perkara khuyur, perkara-perkara yang menipu, mengelirukan, yang boleh menyebabkan kita terpesong dengan hawa nafsu. Dunia tu aghyar, ghadab tu aghyar, rasa diri ni ada izah, ada harga diri, itu aghyar. Harga diri itu aghyar. Bukan berarti kita nak dicabul, bukan. Tapi kadang-kadang kita rasa saya ada harga diri, saya perlu dihormati. Itu aghyar. Kita tak sedar, kita rasa itu hak. Kadang hak itu menjadi aghyar. Wa tahliyatihi, dan menghiaskannya bimusyahadatil malikil ghaffar, yaitu menghiaskannya dengan apa? Dengan penyaksian-penyaksian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Musyahadat boleh dengan cara ibadat, cara zikir, ta'allum, ma'rifah. Ini semua nau'un minal musyahadat, yang semua ini kembali kepada anta'budallaha ka'annaka tara. Itu umdah ataupun hadis yang menjadi sandaran sandaran utama bagi ilmu tasawuf. Ini musyahadat. Tujuan kita kalau ilmu tasawuf yang peringkat tinggi, dalam kitab ni ada, saya tak ingat bab yang mana, kalau orang amal nak masuk syurga, itu masih tertipu dengan syahwat makhluk. Betul? Syahwat makhluk. Syurga, Ustaz? Ya. Sebab syurga dengan bidadari, hurul ain dan lain-lainnya, itu semua masih makhluk. Tapi kalau tujuan dia adalah untuk
hadratillah, ru'yatullah fil akhirah. Ini baru betul-betul ahlul arifin. Syahadat, ini yang kita nak. Kita menghiaskannya dengan musyahadatil malikil ghaffar di dunia ini, bukan dengan melihat bizahir, tapi dengan iaitu khusyuk, merasakan kewujudan Allah SWT dalam jiwa kita, sentiasa mengingat Allah SWT dan lainnya. Wa amma hukmuhu, adapun hukum mempelajari ilmu tasawuf itu, fahwa, maka adapun hukmuhu itu al-wujubu, wujub al-aini, wujub aini, fardu ain. Ilmu tasawuf tu fardu ain. Tak ada ilmu tasawuf ni koma dosa. Ala kulli mukallafin, pada seluruh orang mukallaf, sekalian gunung mukallaf. Ni semua dah mukallaf kan. Ni teguran kepada madrasah yang tak nak belajar tasawuf. Ada yang kata ilmu tasawuf ini dah tua baru nak belajar, tak betul. Ilmu tasawuf ni fardu ain. Al-Imam Ibn Ashir Al-Andalusi Al-Fasi, dia yang buat kitab Al-Mursyid Al-Mu'in li Ma'lum Minad Din. Ma'lum Minad Din tu 3 fan. Dia kata apa? Yani fil aqdil ash'ari wa fiqhil maliki wa bittariqil junaidi as-saliki. Itu kalam dia. Kerana dia ada di Maghribi, di Fes, maka dia fikih dia maliki. Fil aqdil ash'ari, akidah asyairah. Fikihnya fikih mazhab maliki. Wa bittariqil junaidi as-saliki, dan tarikat atau tasawuf Imam Junaid dalam as-salik, jalan dia menempuh. Kitab tu dia susun 3, iaitu akidah, fiqh, tasawuf. Kalau ada orang kata tasawuf tu tak penting, tunggu dah tua baru nak belajar, dia meninggalkan wujub ain, fardu ain. Kalau dia meninggal sebelum dia dah tua, dia berdosa, tak belajar ilmu tasawuf. Wajib ain ni. Tu Mursyidul Mu'in, dia wajib 3. Dalam kita juga sama. Imam Ghazali pun sebut perkara yang sama. Tasawuf ini wajib. Kenapa wajib? Wa dzalika li annahu, perkara tersebut wajib li annahu, kerana sungguhnya kama yajibu ta'allumu ma yasluhu adh-dhahir, kama yajibu, seperti halnya wajib ta'allumu ma, mempelajari perkara, yasluhu yang, atau yuslihu yang dapat memperelok apa, ma adh-dhahira, perkara yang zahir. Kadzalika, begitu juga yajibu, wajib apa, ta'allumu ma, mempelajari perkara, yuslihu yang memperelok apa, ma al-batin, perkara batin. Kalau wajib mempelajari perkara yang boleh memperelok ibadah sahih kita, cara solat, puasa, zakat dan lainnya, maka wajiblah juga belajar perkara yang boleh memperelok hati kita. Wajib. Sebab apa? Dalam kitab yang lain, Syekh Malibari, dia ada satu kitab disyarahkan oleh Kifayatul Atqiya, nama dia kitab tu, ilmu tasawuf. Dia sebut kerana manusia ini tidak luput daripada penyakit hati yang Allah takdirkan. Kecil-kecil lahir, besar tak tahu apa, membesar tu hati kita dididik oleh darah daging kita ini dengan adanya hasad, dengki, benci, sombong, sika dunia, semua tu ada. Hidup dengan perkara tersebut, tak boleh kita lari. Maka bila kita besar, kita belajar ilmu, kita belajar dari ibu kita, belajar beradab, berakhlak, baru sopan santun, itu baru sopan santun. Maka ilmu tasawuf ini yang ajar cara bersihkan rasa. Tahu dulu apa itu ghadab, apa itu hasad, apa itu hikdun, apa itu bakhil, apa dan lain-lain. Semua itu dipelajari lalu dibersihkan satu persatu.
Hadirin wal hadirat azakumullah. Ni hukum dia jadi wajib ain. Tapi bagaimana ustaz masuk ilmu tarekat? Masuk tarekat ni macam mana? Tarekat itu hanya salah satu cara jalan untuk membersihkan jiwa. Kalau akidah itu iman, Asy'ariyah Maturidiyah itu aliran untuk mempelajari akidah, lalu fiqh itu ilmu, dan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali adalah mazahib ataupun jalan untuk fiqh tersebut, maka tasawuf itu adalah ilmu dia, tarekat itu cara untuk penyucian jiwa dia. So bolehlah masuk tarekat, wajib aini. Cuma ada orang sesuai Naqsyabandiyah, ada orang sesuai Qadiriyah, ada orang sesuai macam-macam. Ada juga tarekat ta'lim wa ta'allum. Ini tarekat belajar pondok. Tarekat ta'lim wa ta'allum. Ada tarekat dia al-awrat wal azkar wal ahzab. Contoh dia Ahmad Zarul Al-Fasi. Dia memang memperbanyakkan banyak kepada dengan cara baca hizib-hizib, tarekat Syadziliyah dan lain. Salah satu tarekat ini adalah yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, guru-guru. Dikumpulkan semua wirid Ba'alawinya, dari Tijaninya, dari Syadzilinya, dari Qadirinya dalam Syawahul Anwar, diamalkan oleh murid-murid dia. Salah satu. Ada tarekat dia selawat, Dalailul Khairat, kan? Dalailul Khairat ulama Maghribi. Saya dah pergi ziarah makam dia berkali-kali. Cicit dia saya kenal, keturunan dia maksudnya. Dia dilantik rasmi oleh kerajaan Raja Morocco, setahun sekali membuat mausim. Itu dia memang hafal Dalailul Khairat awal sampai akhir. Kalau baca tu duduk ramai-ramai tu, baca dia tak pegang, hafal. Tu je kerja dia. Tiap hari itu kerja dia, setiap petang lepas asar, sampailah nanti dia meninggal dunia. Tarekat selawat. Cuma antara semua tarekat ini, tarekat yang paling hebat adalah tarekat ta'lim wa ta'al. Ini tarekat Imam Syafi'i, tarekat ahli ilmu. So kita nak benda tu. Antum semua dekat sini insya-Allah ikut tarekat tersebut. Lalu dia kata, wa amma fadluhu, adapun keutamaan ilmu tasawuf itu, fahuwa, maka adapun tasawuf itu fauqanuhu ala sa'il. Ketinggiannya ilmu tasawuf itu berada pada seluruh ilmu-ilmu. Min jihati annahu, dari arah annahu, sesungguhnya ilmu tasawuf itu yusilu, dapat membawa ilmu tasawuf tadi ilama, pada perkara dzukira yang telah disebutkan. Jadi kenapa ilmu tasawuf ini sangat tinggi derajat dia daripada ilmu-ilmunya, kefadilahan dia. Macam ilmu akidah, dia akan kata ini adalah paling mulia kerana kita berbicara tentang Allah. Dan muta'allaq yang dibicarakan itu menunjukkan apa ilmu itu lebih mulia. Itu ilmu akidah. Tapi bila ilmu tasawuf, dia ketinggian dia atas seluruh ilmu kerana dia boleh bawa kita kepada tahliyatul qalbi dan tahliyatuhu. Ini takhalli wa tahalli. Berarti sangat penting ilmu tasawuf ni. Tanpa ilmu tasawuf orang belajar agama, orang belajar agama ni, dia ada, jangan ingat orang belajar agama tak boleh makan. Kalau orang kat Malaysia tu belajar agama ni boleh jadi kaya raya. Pandai ceramah je, belajar agama sikit, jadi penceramah ni
Boleh berpuluh-puluh ribu. Tapi kalau orang belajar agama tak belajar tasawuf, dia jadi dunia. Betul? Orang belajar agama, belajar tasawuf, dia tahu belajar ilmu agama ni untuk meneruskan kerja Nabi Muhammad SAW. Maka dia sanggup untuk tidak kenyang, tidak kaya raya. Yang penting dia boleh mengajar balik. Betul? Ini tok guru pondok, kiai-kiai. Anak saya di Indonesia 13 tahun. Saya jumpa kiai yang memang kerja dia mengaji je, tak keluar. Dia tak keluar pondok kecuali iaitu Syawal atau haji. Dia berangkat haji, keluar, atau Syawal. Syawal ni berarti mula hari raya sampai 15 Syawal. Atau jemputan walimatul urus yang dekat-dekat. Dia masih hidup. Memang istiqamah. Kiai Hanan Maksum nama. Pondok Kewakian di Kediri tak jauh di bandar Sahibul Kiai Ihsan Campus. Kiai Hanan ni memang ngaji je dari mula lepas subuh baca kitab Ihya, lepas tu kitab-kitab yang lain sampai zuhur, berhenti solat zuhur, rehat sikit, asar, baca kitab Ihya, lalu malam ni mengajar sampai pukul 12 tiap-tiap hari, tak ada cuti. Anak dia semua alim, murid dia 4,000, 5,000. Dan dia, bila saya jumpa dia nak balik atau jumpa dia hantar anak dan lain-lain mondok, pesan dia tu istiqamah. Istiqamah. Dia kata kalau tak istiqamah tak barakah. Jadi dia tak fikir duit. Zaman saya pergi situ, saya ingat lagi, dia tak ada kereta. Pagi lepas dia buka Ihya, dia keluar setengah jam pergi pasar beli makanan untuk isteri dia masak. Yang kayu dia pakai becak. Ada santri tu pelajar untuk kayu. Pergi sampailah ada anak murid dia hantar kereta kat dia. Kerana dia tak ada kereta. Bila dia suruh beli kereta, dia tak tahu macam nak beli kereta. Itu kerja dia. Dia tak nak kaya, dia nak ngaji je. Tapi macam tu. Bila ada orang bagi duit banyak, dia buka besarkan pondok. Sampai murid 4,000 sekarang. Anak dia semua alim. Kita kena ada niat macam tu lah. Bukan nak kaya, tapi nak khidmat agama. Wa amma nisbatul lil ulumi, adapun sandarannya atau nisbah tu kaitannya, nisbahnya ilmu tasawuf lil ulumi bagi seluruh ilmu yang lain, fahya, maka adapun nisbatuhu annahu, sesungguhnya tasawuf itu aslu kulli ilmin, asal bagi setiap ilmu, wa ma siwahu, dan apa yang selain ilmu tasawuf itu far'un, fara'. Ini macam nisbah ilmu akidah. Ya, kerana apa? Tasawuf dan akidah dua ilmu yang tak dapat dipisahkan. Sebab apa? Permulaan akidah itu adalah kepercayaan. Bila dia dah percaya, dia nak sabitkan tauhid, dia perlu pada ilmu tasawuf. Kalau tak, dia jadi macam orang orientalis. Orientalis dia tahu Islam tu agama yang betul, tapi dia tak merasa dia perlu mengamalkan Islam, perlu masuk Islam, sebab dia tak ada kesadaran jiwa dia. Saya ada kawan orientalis dah tua, baca kitab ni Ibn Sina ni, Qanun Fittib, Asy-Syifa 10 jilid tu biasa, manuskrip lagi, makhtut, orang putih, orientalis. So saya tanya dia, so do you not believe Islam is a true religion? Kau tak percaya ke Islam tu agama yang betul?
Dia kata, of course I believe. Ya, saya percaya Islam agama yang hak. Tapi saya susah nak berhenti minum, saya susah nak solat 5 waktu, saya susah nak bangun subuh. Sebab tu saya pilih tak nak beriman. Kerana jiwa dia belum kena usik lah. Cuma kalau jiwa dia kena ketuk, benda yang susah bagi dia jadi mudah betul. Tasawuf tu dengan akidah tak dapat dipisahkan. Tawakul, macam mana nak ada sifat tawakal? Arab ni kan tawakul. Kalau tak ada akidah, kita tak faham. Allah yang tentukan semuanya baik dan buruk betul. Golongan Wahhabi ni dia tuduh kita Jabariyah pula. Dia tak faham. Dia orang mengaji tak betul. Padahal tak macam tu. Andai wal hadrakumullah ni. Wa nisbatuhu lil batin. Nisbah ilmu tasawuf itu bagi batin, kan nisbatil fiqhi ila zahir, seperti nisbah ilmu fikih kepada perkara zahir. Jadi memang tasawuf ini urusan hati, fikih ni urusan zahir. Ini orang yang salah bila dia tuduh tasawuf ini. Tengoklah tasawuf ini hadrah atau ar-raqsu fi zikir, ar-raqsu bi zikir, fatwa Imam Suyuti. Ini ilmu tasawuf ni lah tasawuf. Itu fiqh. Itu fiqh bergerak. Itu zahir. Fiqh halal ke haram. Tasawuf tu hati. Tapi kenapa zikir masuk dalam ilmu tasawuf? Kerana nak bersihkan hati ada zikir. Ada zikir sirri, ada zikir jahri. So tak nak dia jadi bahagian daripada ilmu tasawuf. Cara nak berzikir, bukan bab dari ilmu fiqh. Tapi benda-benda lain banyak itu bab fiqh. Sebab dia orang tak faham apa itu zahir, apa itu batin. Wa wadi'uhu iaitu yang menyusun, ulama-ulama yang menyusun ilmu tasawuf. Wadi' Maksud fahumul a'immatul a'yan. Dia tak sebut nama. Biasanya Abul Hasan Al-Ash'ari dan lain-lain, dalam ilmu yang lain lah kan. Kenapa ni sebut nama? Sebab ilmu tasawuf ni dah wujud zaman Nabi. Memang Nabi SAW yang ajarkan, tapi lebih tepat a'immatul a'yan ini kembali kepada iaitu yang dipanggil dengan ahlus suffah. Paling akrab ila sawab, tasawuf sufi adalah kembali kepada suffah, golongan ahli suffah. Itu tasawuf paling awal. Of course, setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini a'immatul a'yan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kenapa Imam Junaid dalam definisi ahli sunnah Imam Junaid Al-Baghdadi? Soalan, kenapa Imam Junaid Al-Baghdadi? Ini saya ditanya minggu lepas atau 2 minggu lepas di Selangor. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Munkith Minad Dhalal, Imam Ghazali abad ke-6 meninggal 505 Hijriah. Dalam kitab Munkith Minad Dhalal dia kata, dalam bab ilmu tasawuf ni aku menceburi dia. Nak belajar senang je, kaedah dia tak susah. Nak amalkan dia tu susah. Amalkan tasawuf susah. Dan aku boleh faham ilmu tasawuf semua ni kembali kepada kitab-kitab Imam Haris, Rasail Haris Al-Muhasibi, Rasail Abu Yazid Al-Bustami tu. Dan dia kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Selain kitab Abu Talib Al-Maki, Qutul Qulub, tapi dia sebut Imam Junaid, Rasail Imam Junaid. Imam Junaid ni murid siapa? Murid kepada Haris Muhasibi. Murid kepada Haris Muhasibi. Haris Muhasibi, Imam Ahmad, ini bertemu dengan Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Karhi ini adalah bukan Islam masuk Islam. Jadi dia bukan lahir Islam. Dia adalah
agama Majusi atau Kristen, saya tak ingat, tapi Majusi itu insya-Allah. Dia dari Majusi lalu dia masuk Islam. Ma'ruf Al-Karhi dia mengambil daripada Ali Ridha. Ali Ridha ambil daripada Musa Kazim. Musa Kazim ambil daripada Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq ambil dari Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ambil daripada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ambil daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Sayyidina Husin ayah dia ambil daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nasab ilmu tasawuf, sanad ilmu tasawuf. Jadi a'immatul a'yan al-arifun, kenapa Imam Junaid antara semua yang disebut tadi yang betul kalam dia yang dijadikan asas garis, istilah dipanggil usul fiqah dia atau usul tasawuf dia, itu kalam Imam Junaid yang disebut oleh Imam Qushairi, iaitu jalan ini muqayyadun bil Al-Qur'ani wa sunnah. Man lam yahfaz, yang tak menghafal Al-Quran dan sunnah, tak boleh untuk jalan dalam ilmu ini. Berarti memang dia kena ikut syariat. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, ilmu tasawuf ini mulazamatus syariah. Ayyuhal Walad, semua tu mengisyaratkan sama. Ini semua kembali kepada mana? Kembali kepada garis yang telah disebutkan oleh Imam Junaid. Imam Junaid. Kenapa tak Haris Al-Muhasibi? Haris Muhasibi dia banyak ilmu, termasuk ilmu kalam dia. Dia juga ilmu tasawuf. Dia ada banyak ajaran tasawuf dalam kitab-kitab dia, Risalatul Mustarsyidin, ada Riayah dan lain-lain. Tapi dia belum betul-betul menggariskan, walaupun dia menjadi sumber. Dan kita tahu dia ada kawan nama dia Sari As-Saqati kan. Sari As-Saqati ni pakcik khal kepada Imam Junaid. Sari As-Saqati pun masih kalam-kalam mutiara, belum diusulkan. Imam Junaid ni yang mengusulkan tu menjadikan ada usul fiqah dia tu, ada kaedah dia tu. Imam Junaid. Dan dari sinilah nanti lahirnya Imam Abu Siraj Tusi bernama Al-Lumah, Risalah Qushairiyah, Qutul Qulub. Dari situlah baru Imam Ghazali yang mujaddid dalam ilmu tasawuf, menjadi ilmu tasawuf betul-betul mudawan. Bila dah mudawan, maka madhab ataupun dipanggil sufiah itu pun lahir. Sebab itu tariqah lahir setelah Imam Al-Ghazali. Seperti murid Imam Al-Ghazali, la'ala sawab yang paling sahih menurut saya, Syekh Abdul Qadir Jailani sempat mengaji dengan Imam Al-Ghazali. Bukan min haisu tarikh, tapi hatta min haisu madah. Dalam kitab Al-Ghunniyah, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani meniru atau mengambil daripada kitab Ihya Ulumuddin dalam banyak tempat. Dan ini ditahqiqkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani dalam kitab Siyarus Salikin. Maka akhirnya ilmu tasawuf itu menjadi ilmu yang dah, bahasa Inggeris dia well established, bahasa Melayu dia apa Afifi, yang telah diasaskan secara sistematik, pasti dan kuat dan solid. Wallahu a'lam. Betul. Itu al-arifuna bi rabbihim al-mannan. Jadi ilmu tasawuf ini diasaskan oleh al-arifun. Dia panggil arifun sebab mengenal Allah. Means ilmu akidah belum dapat menyebabkan kita mengenal. Bukan mengenal Allah tu, mengenal Allah dari Allah wujud kidam baqa, itu ialah kita kenal. Tapi betul-betul kita kenal Allah. Musibah terjadi, kita tahu ni datang daripada Allah, kita sabar ke atau kita memilih untuk mengkufuri Allah? Nampak al-arif kat sini. Orang al-arifun itu dia boleh sabar, dia boleh tahu, oh ini Allah bagi saya ujian. Maksiat ada di depan, Allah menguji saya. Terhuyur dengan maksiat
maksiat atau tidak. Allah bagi kita nikmat, kita lupa Allah atau tidak. La in syakartum la azidannakum ke tidak, dan lain-lain. Ini al-arifun bi rabbihim al-mannan. Ulama Melayu banyak yang memang al-arif dalam ilmu tasawuf. Kenapa? Kerana orang Melayu ni memang awfun nas fil alam ni, orang Melayu. Itu disyawahidkan oleh ulama dari negeri kalian. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani sebut dalam kitab Tashilun Amani, sifat orang Melayu ni memang lembut. Memang tak boleh nak kata tak. Berarti orang yang paling faham ilmu tasawuf, boleh menghidupkan ilmu tasawuf ni orang Melayu. Orang Arab ni kasar. Orang Arab ni, saya ada guru di Morocco, nama dia Syekh Muhammad Uwasu. Dia alim, mengajar Jamul Jawami, tak pakai kitab, duduk je mengajar di Qarawin, di Jami' Qarawin. So dia cakap kat saya, pertama saya jumpa dia, dia terkejut saya dari Malaysia. Rupanya dia satu kelas dengan abang saya. Dia cerita kat saya, ana iltaqaitu Maliziyin, Indonesiyin, Aisyawiyyin, yani kum kal malaikah, macam malaikat. Saya Anash nanya, kenapa malaikat? Kan ini dia kata latif, baik, lembut. Wah, ni belum balik Malaysia ni, kalau tengok Malaysia gaduh macam mana. Hilang lembut dia. Dia bagi contoh, ana dhahabtu ila al-hajj wa dakhaltu radat asy-syarif wa hunaka al-ma'rifah hakadha. Ana la a'rif al-jinsiyah min hadha ar-rajul, walakin hadha ar-rajul Aisawi, ana a'rif. Wal makan bi hadhihi al-masafa wa jasadi khushu kabir wa la astati an ajlis. Madha af'al? Wa atlubu minhu uridu an ajlis. Wa hadha Aisawi yusaghir jasadahu hatta hunaka al-masafa yakfi li an ajlis. Jadi cerita dia pergi haji, pergi ke Radatus Syarif, lalu penuh. Ada orang tak tahu jinsiah mana, tapi ada satu orang Asia, orang Melayu lah. Tempat ruang tu banyak ni je, nak duduk tak boleh, dizahirkan diri duduk. Orang Melayu tu nampak dia kecilkan badan dia supaya dia boleh duduk. Sekecil-kecilnya dia tak boleh nak, so dia kecilkan badan dia supaya orang Arab ni boleh, orang Morocco boleh. Bila dia tengok tu, dia kata sampai hari ni aku tengok orang Melayu, orang Asia ni, dia jatuh cinta dia. Memang sangat lembut. Banyak kali dia kata ihfiz adabakum akhlaqakum, jaga adab, jaga akhlak. Jangan kau meniru kami orang Arab. Sebab apa? Bagi contoh, kita di Melayu ni, masih di pondok ni, kita jaga adab guru dengan murid. Cium tangan guru. Kalau adik-adik semua pergi ke Pulau Jawa di pondok ni, kami depan kiai, jalan ni memang merangkak lah. Maaf lah saya kata, ngesot, bahasa Jawa dia tu ngesot, bahasa Melayu dia merangkak. Ini tak tipu. Sampai hari ini saya kalau jumpa kiai saya macam tu. Nak duduk macam ni berani. Kita atas lantai, paksa macam mana dah kiai betul-betul paksa baru naik. InsyaAllah kat sini masih. Di Malaysia dah hilang. Cium tangan dah dianggap mentuhankan guru. Yang saya sebut ni semua ni, adab ini ada dalam kitab kita. Imam Nawawi sebut dalam kitab Adab At-Tibyan, sebut dalam kitab Majmu', sebut dalam kitab Tadribur Rawi tu, kitab hadis itu, belajar hadis itu, cara tahammul hadis, cara mengambil hadis tu.
disebut detail sampai salah seorang ulama besar saya syarahkan dalam bahasa Melayu. Di Indonesia dia tulis dalam bahasa Arab, bait-bait adab menuntut ilmu, dia nukil semua tu dari kitab Imam Nawawi satu persatu. Saya cari tu saya jumpa satu persatu ada dalam kitab itu. Tapi semua adab ini hari ini dah tak wujud. Sama ada pergi ke Al-Azhar, sama ada pergi ke Qarawiyyin, sama ada pergi ke Zaitunah, walaupun masih ahli sunnah wal jamaah. Hilang. Saya mengaji dekat Qarawiyyin, dekat lantai macam ni, guru duduk atas macam ni. Murid Arab tu boleh angkat kaki, pakai seluar jean, t-shirt. Memang ada. Kami pergi tu minimum pakai jubah ke. Kalau saya pakai macam ni, tapi orang Arab ketawa lah. Saya kena pakai jubah Morocco lah, jubah Morocco. Saya pakai sistem. Tapi orang Arab dah tak ada adab. Bagi dia, guru dengan dia ibarat macam ini kedai yang aku dah bayar, aku datang, aku buat apa aku nak, aku dapat apa yang aku nak. Khalas. Mana ada God? Kita masih ada, so pertahan. Jangan tiru Malaysia yang sekarang dah mula hilang. Malaysia dah mula. Dekat Malaysia saya ada kawan tok guru. Terusan ni ada tok guru cerita sedih dia. Ada murid 6 tahun ngaji dengan dia. Dah habis ngaji, dia naklah tolong khidmat setahun dengan dia mengajar. Murid tu dah ngaji 6 tahun boleh tanya guru dia, boleh ustaz nak bayar berapa dekat saya? Saya dengar tu, oh my God, Allah. Maaflah, anak duduk pondok ngaji 7 tahun. Bila dah habis tu kiai minta jadi ustaz, samit nak awak tak nak. Tapi anak kata teringin nak pergi Al-Azhar, khidmat dulu. Khidmat. Dah 2 tahun nak pergi belajar luar negara, pergi belajar masuk universiti. Minta izin. Aku masih perlu. Tahulah. Ada peluang nak gaji, nak sambung degree je. Nak sambung degree, peluang nak minta izin. Kiai Anah, kiai saya, guru saya kata boleh masuk universiti yang dekat sini. Pagi pergi kat universiti, siang sambung kat pondok sampai malam. Itulah hidup saya 4 tahun. Pukul 7 naik motor, 40 minit pergi mengaji kat universiti Islam dekat sana. Sebab pondok di Indonesia sama macam sini, tak ada matematik, tak ada bahasa Inggeris, tak ada bahasa Melayu, tak ada semua tu. Semua kitab turas tapi sijil iktiraf kerajaan. Dia masuk universiti. Itu dah rasmi. Sekarang ni dah boleh buat degree, dah boleh ada master PhD dari universiti, dari pondok tu. Nama dia Ma'had Ali. Ini yang kita nak buat juga di sini, supaya antum semua mengaji kitab turas, sijil antum dari pondok ni iktiraf. Ini diiktiraf. Ada cara dia, boleh kita buat. Morocco tahun 2000, Qarawiyyin tu muktaraf. Pondok-pondok di sana ada ma'had banyak ni, madaris atiqah ni muktaraf biha. Semua tu ngaji kitab turas, Jamul Jawami', semua kitab turas. Tapi diiktiraf sebagai degree. Jadi saya waktu tu pergi universiti ngaji pagi, balik pukul 1 Zuhur, mandi, solat Zuhur, terus mengajar sampai pukul 12 malam. Khidmat pondok 1 sen pun kita tak minta. Tapi kat Malaysia dah hilang adab ni. Adik-adik semua kat sini, nasihat saya, adab tu kena tingkatkan adab tersebut. Tingkatkan adab tersebut dengan walau guru yang mengajar satu huruf abdul, para hamba, orang yang satu huruf. Cuba ada benda tu. Ada pun 4 pengadilan ilmu tasawuf. Masdar dia, masadir itu masadir, dia punya sumber dia. Fahwa itu fahwa, maka ada pun istimdad.
itu min kalamillah, daripada Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi ilmu tasawuf ni daripada Al-Quran dan Sunnah. Daripada Al-Quran. Siapa kata? Buka kitab Risalah Kusyairiyah, penuh dalil. Kutul Qulub, penuh dalil. Wa kalamu min kalamillah, wa kalami rasulihi, dan kalam utusan Allah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidi waladi Adnan. Jadi baginda SAW dari keturunan Adnan, sebab tu ada salawat Adnan. Sampai situlah kita punya nasab Nabi yang wajib dihafal, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Wawu tu bagi ditafrikkan, menunjukkan selain daripada kalam Allah, hadis, juga bil yaqini, dan orang yang memiliki keyakinan sampai pada derajat yakin, wal irfani, dan juga irfan. Irfan ni ma'rifat lah. Arti apa? Dia bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Aqwalul ulama, aqwalul tasawuf yang berhasil sampai derajat bersih hati, dia juga semua dalam ilmu tasawuf. Itu dalam ulama tak boleh tinggalkan. Dia ada satu, dia panggil kitab ilmu tasawuf. Contoh dia Babul Ikhlas, Tawakul, Ghadab, Muhlikat. Ini ada satu kitab khusus bab itu. Lepas tu dia ada satu kitab khusus bab wirid, kan? Contoh dia untuk wirid ni, amal ni, masuk Ramadan baca ni amal Kanzun Najah wa Surur, contoh dia. Salah satu contoh dia. Itu obat dia, dia punya obat lah. Kita punya penawar kita. Nak bersih hati, sakit jiwa ni, obat dia adalah zikir. Yang tadi awal tu adalah kaedah-kaedah dia. Tasawuf, tawakal, semua tu. Dia ada yang ketiga, dia panggil manaqib, tabaqat. Itu salah satu silibus ilmu tasawuf. Kenapa kena ada manaqib? Kan orang tanya, kenapa Ja'far Al-Barzanji buat Nurul Burhani, manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani? Kerana Syekh Abdul Qadir Jalani berhasil mencapai derajat hati dia bersih, wali Allah, Sultanul Auliya. So kita nak kena tahu macam mana hidup dia, supaya kita boleh lantunkan, majlakan pada diri kita, uswah, jadikan dia sebagai uswah kita. Itu tujuannya. Samalah seperti Syama'il Muhammadiyah bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdal kita, of course, pasti ya, betul. Cuma kita bukanlah bila ada Nabi kita tinggalkan yang lain, tak. Kita nak semualah. Kerana mungkin ada orang terlalu tinggi untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ni susah je. Apa saja orang minta dia bagi. Itu akhlak Nabi SAW. Ni saya nampak, serban cantik boleh minta tak? Mana boleh Ustaz? Ada sayang ni. Itu kita. Jadi kadang kita tak mampu. So kita pergi yang turun sikit. Ini. Itu pentingnya tabaqat. Syekh Amin Kurdi dia karang kitab khusus membahas tentang manaqib ulama-ulama tasawuf. Imam Sya'rani tabaqat sufiyah, khusus bahas banyak. Dan ini silibus. Sebab apa? Bukan kita ni je nak tahu guru dia siapa, murid dia siapa, dah ni nak tahu sejarah macam mana dia berhasil menyucikan jiwa. Ma'ruf Al-Karhi ni bukannya seorang mujtahid yang hebat macam Imam Junaid, tapi dia berhasil cuci jiwa dia. Kalam dia tu kalam hikmah. Sari As-Saqati, Imam Ahmad bin Hanbal pun bila dengar kalam Ma'ruf Al-Karhi ni, hati dia dah lentuh.
tu kalau orang nak belajar tasawuf dari Imam Ahmad bin Hanbal, saya cakap kat Wahabi-Wahabi tu, bacalah kitab zuhud dia. Cukup dah. Kitab zuhud dia bukannya kaul hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bahkan dalam dia banyak aqwal tabi'in, aqwal guru dia ada dalam tu. Ini. Jadi walhadra aminakumullah. Jadi kaul ulama ini sumber. Adalah Wahabi yang saya pernah debat dengan dia. Bila dengar je kalam ulama tu dalam dia macam macam dah nak kiamat. Relax baca pun tidak. Kalau dah baca pun tahu. Sebab tu kita kisah-kisah ulama yang ada sekarang, yang baru meninggal 10 tahun lepas, yang meninggal 100 tahun lepas di sini, dibukukan. Jangan tak bukukan, bukukan. Catat Syekh ni ngaji dengan siapa, ngaji dengan siapa. Nanti saya cerita Kiai Ihsan Jampes, siapa beliau. Sebab saya dapat benda tersebut di sana. Wa amma masailuhu, adapun masail dalam ilmu tasawuf, fahiya maka adapun masailuhu itu qadayahu, qadiyah perbahasan allati yubhasu fi, yang dibahas fiha bagi allati an awaridihi, dari perkara yang berlaku adzati, yang sebangsa zat, yang kal fana'i, seperti fana, berlaku pada diri kalian, diri antum fana. Wal baqa, fana baqa, sebelum fana baqa ada muraqabah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kita pun muraqabah ni dah tinggi. Nak buat maksiat pun dah takut dah. Kita tahu Allah tengok kita. Bulu naik. Muraqabah. Dapat muraqabah macam mana? Tak berzikir. Macam mana nak zikir apa, Ustaz? Nak zikir apa? Maksurat cukuplah. Baca maksurat dah habis. Akhirnya maksurat dia jadi macam mana? Jilan lidah jalan je, jiwa tu tak lekat. Ini yang berlaku kalau orang tak betul-betul mencuburi dalam tasawuf. Tapi kalau dia mencuburi tasawuf, dia ada taraki. Zikir sikit dulu, tambah. Supaya apa? Bila dah biasa, 1000 ni aku dah boleh tak khusyuk, boleh berkhayal benda lain, tambah 2000. Makin lama makin banyak. Bila hidup dia dengan berzikir, beramal, mengaji, ilmu, itu saja, pagi sampai malam tidur, bangun sampai malam tidur, sampai tahajud, itu sahaja. Tentu hidup dia itu hanya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita nak. Of course, tentu adik-adik semua tengah menuntut ilmu, janganlah. Menuntut ilmu tu kena penuhkan dengan mengaji, mutalaah tu, hafalan. Matan-matan tu hafal. Ni sekarang dah tua macam saya dah tak boleh. Otak dah cepu dah. Tapi muda ni isti'ab, boleh hafal, semua hafal. Alfiyah ni semua hafal. Habiskan waktu dengan itu. Kalau wirid kena ada, tapi kecil-kecil je. Rotib hadat cukup dah. Ini sikit-sikit. Solat tahajud jangan tinggal. Itu je. Sebab apa? Lepas tahajud hafal. Tapi nanti bila dah besar, dah mengajar, kena banyak wirid, banyak amalan, banyak zikir. Tu kena ada. Wa ghairi zalika, dan selain-lain. Ini adalah qadaya-qadaya yang dibahas ilmu tasawuf. Okey, baik, insya-Allah kita buka bab ijazah. Kita buka bab tu dulu. Kalau nak ada soal, insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni. Okey. Dah ada tu. Boleh bagi kot. Tauzid lagi. Belum tauzid lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ijazah ni ijazatun. Saya baca dan syarahkan satu-satu. Ijazatun biriwayati kutubil allamati asy-syekh Kiai Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan As-Sufi. Ana letak As-Sufi sebab di kitab-kitab Indonesia memang letak Sufi, laqab. As-Sufi Al-Jampasi. Al-Jampasi itu Jampes. Jampes tu nama kampung dekat Kediri. Tu ada satu kampung nama dia Jampes. Bila dia sebut kitab Sirajul Talibin Al-Jampasi Summal Kediri, sebab Jampes di kampung itu dalam wilayah Kediri, lepas tu dia pergi kota Kediri. Itu maksud dia. Tapi dia memang dikebumikan di Jampes. Keluarga dia masih ada, pondok dia masih ada. Al-Jampasi Al-Kediri. Kediri dari Bandar Kediri. Mana tu Kediri tu? Jawa Timur. 1,5 jam atau 2 jam dari Surabaya kalau naik highway. Paling mudah ikut Gudang Garam. Gudang Garam tu besar, kaya raya, barakah Pondok Pesantren Lirboyo. Lirboyo dengan Jampes ni sangat dekat. Maksudnya dekat dari segi perguruan dan lainnya. Sama. Bahkan Kiai Ihsan Jampes ni dia minta takris daripada ulama Lirboyo, Kiai Lirboyo, Kiai Abdul Karim Bahmanap. Dipanggil Bahmanap, pengasas Pondok Pesantren Lirboyo. Bayar Ihsan lahir 1901 Hijriah, dia saya tak hafal. Bahmanap buka Pondok Lirboyo 1910. 1910. Kiai Ihsan Jampes waktu kecil dia nakal. Bila dia besar dia jahat. Mencuri itu nombor 1. Cuma dia tak pernah makan benda. Cuma jahat. Itu cerita sebab Kiai Ihsan Jampes. Dia ada nama lain dia, saya lupa nama lain dia apa. Sebelum ditukar nama jadi Ihsan. Lalu cerita dia, bapa dia doa kepada Allah supaya anak dia jadi baik. Ikut sebab keluar. So satu hari itu Kiai Ihsan tidur mimpi atuk dia. Kiai besar lah. Atuk dia kata, bahasa Jawa dia, kuih orang waras tak pateni. Itu bahasa Jawa dia. Engkau kalau tidak sihat, tak baik, aku bunuh kau. Akhirnya dia bangun tu, dia terus taubat. Dia bertaubat, dia pun suluk. Suluk tu khalwah di dekat dengan Pondok Al-Falah Pelosor. Dekat Kediri ni, Mojo Kediri, tak jauh daripada Bandar Kediri. Dalam 20 minit, 15 minit ada pondok, nama dia Pondok Pelosor. Pondok Pelosor ni juga dalam 8,000, 10,000 pelajar. Pondok Pesantren Lirboyo sekarang 45,000 santri. Satu tempat 45,000. Macam mana tu saya tak boleh bayangkan. Anak perempuan saya dekat situ sekarang. Tapi yang elit dia, yang mahal. Tapi pondok Pelosor pun besar. So dekat Pelosor ni ada satu surau. Cerita dia Kiai Ihsan Jampes pun suluk dekat situ. Bila dia suluk kat situ, dia keluar tu dia jadi alim. Lahirlah kitab Sirajul Talibin. Itu cerita dia. Kiai Ihsan ni kalau menulis
Ini jangan tiru. Cuma amanah ilmu lah. Memang kuat merokok. Dia berhenti merokok. Jadi kalau dia menulis tu sampai asap ni penuh. So kadang asap tu kitab tu tak nampak sebab penuh. Tapi karamah dia jadi cahaya. Boleh nampak. Itu Kiai Ihsan. Dia termasuk orang yang mendapat ilmu laduni. Bukti dia, bila baca Sirajul Talibin, dia nukil dari berbagai kitab yang tak wujud di Kediri pada waktu itu. Tak wujud. Pondok Pesantren Lirboyo belum besar sangat. Kitab tak banyak sampai. Orang zaman tu nak beli Ihya Ulumuddin jual lembu. Saya ada kiai meninggal tahun 1909, nama dia Kiai Zamroji, yang memang mendidik saya kat pondok. Kiai Zamroji ni dari pondok Termas, Syekh Mahfud Termas. Dia ada saudara nama dia Syekh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan ni mengaji kat Mekah, balik ke Termas, teruskan pondok Termas warisannya. Sampai sekarang ada pondok Termas. So Kiai Zamroji ngaji dekat Termas, alim dekat Termas. Dari Termas dia balik ke Kediri, dia masuk pondok Lirboyo, mengajar di pondok Lirboyo. Di zaman Baya Karib, Pak Manak. Jadi 40-an sampai begitulah. Jadi dia cerita memang tak banyak. Waktu tu di Lirboyo tak ada Uqudul Juman, tak ada Fathul Wahab, tak ada kitab. Satu lagi Uqudul Juman, Fathul Wahab, saya lupa satu lagi kitab, Jawamet. Jadi waktu ada musyawarah, tak boleh jawab, Bayi Zamroji yang bawa kitab tersebut dan dapat menjawab 3 kitab tadi. Akhirnya kitab tu dimasukkan silibus. So Kiai Zamroji kata, kalau kitab tu tak ada, so macam mana Sirajul Talibin dia boleh karang? Ini mimbabi karamati Kiai Ihsan Campus. Wallahu alam. Tapi memang insya-Allah wali min awliyaillah. So dia meninggal tahun 1952. 1901-1952, berarti hanya 51 tahun umur dia. Imam Nawawi lebih kurang daripada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Wa radiyallahu ta'ala an alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna akhana, ukhtana tak adalah kat sini, fillah al-ustaz, tulis nama antum semua kat situ. Hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa saddaqatahu. Qad hadara, antum semua hadir, wa darasa, antum semua belajar, wa qara, dan baca, wa sami'a, dengar, rusi pengajian-pengajianku, wa syuruhi, dan beberapa syarahanku, li kutubil alamah. Kenapa kutub? Dia bukan satu kitab ni. Mungkin kat sini yang terkenal kitab ni. Dia ada banyak kitab yang lain. Salah satu kitab nama dia, sebab dia kuat isap rokok, nama kitab dia Irsyadul Ikhwan fi hukmi syurbil qahwati wad dukhan. Saya tak isap rokok. Saya termasuk, maaflah, saya mengharamkan rokok. Saya mengharamkan rokok di Indonesia pun. Tapi saya syadid, haram. Saya ada satu ustaz nama dia Pak Fatah, alim. Jadi kalau hafal alfiah tu depan belakang depan. Dia hebat dia tu. Masih hidup lah, muda lagi, Pak Fatah. So saya debat dengan Pak Fatah isu rokok. Berhujah dengan dia.
Saya bacalah kitab-kitab saya, hujah-hujah rokok tu haram. Sepatah pun buat iklan mengaji kitab Irsyadul Ikhwan fi hukmi syurbil qahwati wal ikhwan. Saya pun terkejut. Oh, ada kitab ni. Saya pun ngaji. Rupanya K. Ihsan Jumpers. Dia yang cerita kisah tersebut tentang rokok. Jadi dia kata dalam kitab tu dia syair Arab disyarahkan bahasa Arab. Jadi K. Ihsan pernah mengarang dalam bahasa selain bahasa Arab. Itu ulama kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Jawa, dia punya bahasa Indonesia kita bagi gengsi, bahasa Melayu saya tak tahu. Rasa izah dia tu lebih kurang macam itulah. Kalau nak mengarang dia kena Arab, tak tulis bahasa Jawa. Ihsan Jumpers dia tulis dalam bahasa Arab, syarahkan tentang hisap rokok. Dalam kitab tu dia takkidkan hukum dia adalah makruh tanzih. Dia kata macam tu. Tapi bagi dia dah jadi wajib. Sebab apa? Kalau dia tak hisap rokok, dia tak boleh mengarang. Wallahualam. Saya bukan nak suruh korang hisap rokok. Saya nak cerita apa yang berlaku. Tu kutub banyak kitabnya. Dan yang masih makhtut masih banyak. Menurut family dia ada cicit dia dia ada masih dalam bentuk makhtutat. Dia ada syarah yang saya baru dapat, kitab syarah kepada Irsyadul Ibad Al-Malibari. Tu hebat insya-Allah. Al-Alamah li kutubil Al-Alamah Al-Syekh Kiai Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahli Sufi Al-Jamfasi Al-Jampasi lah maksud Al-Kediri Tufiya 1952 1371 hijratan rahimahullah ta'ala. Fa'ajaztuhu, maka aku ijazahkannya atau kalian bisanadi dengan sanad ini likutubihi bagi kitab Kiai Ihsan Al-Jampasi Al-Mufidati yang memberi faedah ijazatan tamatan dengan ijazah yang sempurna. Rajian dalam keadaan berharap minallahi daripada Allah Ta'ala ayyadha agar supaya kalian semua kuat menjaga bihadhil ijazati dengan lantaran ijazah ini sunnatal isnadi, sunnat tradisi meriwayatkan sanad. Wa an yaj'alaha, dan semoga menjadikan ia sababan sebagai sebab litamassuki untuk berpegang, dia berpegang ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Ini yang kita ada. Al-isnadu bidatin ini adalah yang agama lain semua tak ada. Kita ada tentang sanad. Walaupun sanad hadis dah habis, kan, Bukhari Muslim dah tadwin tu dah habis dah, tapi sanad ilmu kita masih kena jaga. Ini yang kita ada. Dan ini juga menjadi khasais kita ahli sunnah wal jamaah. Wahabi dah tak jaga. Diorang dah tak ada. Bahkan sahabat saya, dia kata apa? Cuba saya cabar mana-mana Wahabi susun sanad ilmu dia yang tidak melalui ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, bermadhab dan bertasawuf. Tak jumpa. Takkan ada. Malah ada satu negeri kat Malaysia ni, ada seorang duk ngaku ahli hadis tapi duk hentang tasawuf sampai habis. Wah. Sesat lah, apalah, semua dia sentang. Lepas tu dia pula boleh terbitkan syarahan dia Sahih Bukhari. Tak habis pun, sikit. So kat depan tu disebut sanad riwayat hadis Sahih Bukhari dia. Tiba-tiba lalu kepada ulama tasawuf yang akbari, Syekh Ibrahim Qurani dan lain-lain. Dia pula boleh lalu itu. Boleh pula. Tak kafir pula. Ni
So dia orang tak boleh hidup. Dia orang takkan boleh survive, takkan boleh hidup, melainkan tetap terpaksa melalui tradisi kita ahli sunnah wal jamaah. Kama ajazani syaikhi, seperti telah mengijazahkannya kepadaku oleh guruku, wa mujizi, dan yang memberi ijazah kepadaku saya, iaitu Kiai Irfan Hamid Maisur Asy-Syafi'i. Kiai Irfan Hamid Maisur Asy-Syafi'i masih hidup, Al-Kediri Al-Indonesi, daripada Indonesia, yang dia dapatkan anwalihidihi, daripada ayah dia sendiri, Al-Alamah Al-Kiai Maisur Sindi, nama betul Maisur Sindi Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i, At-Tursyidi, nama tempat Purworejo bahasa Jawa, Tama Bandar atau Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah lah. Al-Jawi, Jawa, Al-Indonesi, Indonesia, tahun 1994. Ini Kiai Maisur Sindi rahimahullah. Maisur Sindi ini alim, miskin. Dia waktu dia nak menuntut ilmu, dia jalan kaki dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ke Kediri nak menuntut ilmu. Ini pasal jalan kaki. Tapi pun sama, dia karang kitab bahasa Arab, syair, semua syair syarah Arab, syair syarah Arab, sampai dia ada kitab ilmu arud khusus Arab saja. Pun syair pun disyarahkan bahasa Arab juga, qawafi dan lain-lain. Ini Mbah Maisur Sindi, Kiai Maisur Sindi. Dia mengaji dengan Kiai Khazin. Kalau dalam kitab Sirajul Talibin tu, hantar buka dekat belakang tu, takris tu, yang juz 4 tu atau juz 2 tu, dia ada sebut tentang Kiai Khazin Bendor. Itu guru dia. Kiai Khazin Bendor ni sezaman dengan Kiai Ihsan Jampus, guru tasawuf. Jadi yang paling pakar mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin di Kediri adalah Kiai Khazin Bendor. Kiai Khazin Bendor ni yang ambil daripada dia termasuklah Kiai Sahal Mahfuz almarhum, guru saya. Kiai Sahal Mahfuz, dia meninggal tahun 2013. Kiai Sahal Mahfuz pernah menjawat Ketua Majlis Ulama Indonesia. Dia pun mengarang kitab semua bahasa Arab. Dia ada karang kitab As-Samratul Hajiniyah dalam rumus mustalah fikih mazhab Syafi'i. Kiai Sahal, dia syarahkan Al-Bayan Al-Mulamma fi Syarhil Luma'. Dia syarahkan Tariqatul Husul, nama dia Ghayatul Tariqatul Husul ala Ghayatil Wusul fi Lubbil Usul. Lubbil Usul, usul fiqh. Tu dia ada banyak syarat kitab-kitab. Dia meninggal paling akhir. Saya ngaji banyak dengan dia, termasuk mantik saya ngaji dengan dia. Kiai Sahal Mahfuz. Ini semua Kiai Khazin. Jadi Kiai Maisur Sindi, dia ada ghirah mengarang kitab, dia ada ilmu falak, pun nazam dan kalam nasar. Kiai Irfan bagi saya manuskrip tu, suruh tahqiq. Sampai hari ini saya belum tahqiq, sebab tak semua orang boleh tahqiq, sebab itu ilmu falak. Saya ada ilmu falak, so patutnya saya tahqiq, tapi masih malas tahqiq lagi. InsyaAllah kalau hilang malas boleh kita buat. Tebal ni. Kalau buat kena buat betul. Dan dia ada satu bait 1000 bait tentang mazhab Syafi'i, dengan sanad-sanad dia semua, dan syarah dia dalam bahasa Arab. Itu Kiai Maisur Sindi. Kiai Maisur Sindi memang mengaji dengan Bahiyai Ihsan Jampus. Itu disebut wahwa rawa anil muallifi, daripada muallif Al-Alamah Asy-Syaikh Al-Kiai Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan As-Sufi Al-Jampusi Al-Kediri rahimahullah ta'ala. Wa usi nafsi wa iyahu, wa usi, aku mewasiatkan nafsi diriku, wa iyahu, iaitu kalian, bitaqwallahi, dengan takwa Allah ta'ala, fil ilmi wal amali. Ini nama dia, kejujuran ilmiah tu kena ada.
Jujur ilmu tu kena ada. Kalau kita dah mula menipu bab ilmu, habis. So kita kena ada rasa takwa kepada Allah dalam bab ilmu dan amal. Ilmu dulu. Contoh orang menipu dalam ilmu ni, dia belajar dengan seorang, dia ambil dia seorang, dia tak sebut tak apa, sebab lupa atau apa tak apa, tak mengaku, itu tak boleh. Itu dosa besar. Tak mengiktiraf guru. Kan? Ada guru kita tak nak mengaku guru. Oh, tu tak boleh. Kalau redha guru tu kita tak dapat, ilmu kita tak bermanfaat. Ilmu tak bermanfaat, tak ada guna. Ada ilmu untuk apa? Tak ada guna. Orang pertama masuk neraka ni orang alim la yuntafa'u bi'ilmi. Sebab tu saya memang dididik di pondok ni. Kiai saya tu kita takzim betul-betul. Guru tu, tok guru kita takzim, sayang betul-betul. Tanpa dia kita tak akan jadi tak ke mana. Betul, tak ke mana. Jadi kalau guru ni kita curahkan segala cinta kasih kita pada guru kita. Nak korbankan apa pun kita korbankan. Ini taqwallahi ta'ala fi ilmi. Ini jujur ya ilmi. Ini riwayat hadrat Allah. Saya jumpa banyak orang yang su'ul adab dengan guru dia. Bila guru dia dah tak peduli dengan dia, ilmu tak bermanfaat, tak ke mana. Tak pergi mana-mana. Hidup dia sengsara. Kahwin cerai, tak ada apa-apa. Saya jumpa orang macam ni. So tu nasihat saya. Sayang guru. Wal amali, dan amal, takwa dalam amal. Jangan buat maksiat lah. Paling mudah nak terima ilmu laduni itu saya cakap simple. Yang saya sebut tentang hati bersih, Allah bagi kasyaf. Nak buktikan dia mudah. Kalam Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'ahidhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Fa'arsyadani, maka dia mengajarkan aku untuk meninggalkan ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Dia mengkhabarkan aku ilmu itu adalah nur. Nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i kata nak kuat hafal itu adalah tinggal maksiat. Kalau orang sekular, apa kena mengena? Disuruh makan jinggo biloba, tak jadi pandai. Bayarlah berjuta-juta. Makan jinggo biloba, tak pandai-pandai je. Jadi apa kalau Imam Syafi'i itu mengisyaratkan kepada apa? Iaitu bila hati bersih, Allah buka hati kita. Itulah laduni. Kuat hafalan. Itu sahih. Al-amal dan amal. So kena takwa Allah, jauhi maksiat. Wa fi sirri wal ilan, secara diam dan terang-terangan. Kita orang pondok kena zahir kita kena baik. Pergi tempat baik, ucap benda baik, semuanya kena baik. Bertakwa. Wa bitarkil fawahishi ma zahara minha wa ma batan. Itu dan meninggalkan perkara-perkara yang fawahish, apa yang zahir dan apa yang batin, yang tersimpan. Wa bitamassuki, dan berpegangan bil manhaji, dengan manhaj al-Asy'ari, mazhab Asy'ari, fil i'tiqadi, dalam i'tiqad. Wa bi madhhabi, kenapa tak al-Maturidi? Kita alam Melayu ni semua Asy'ari. Maturidi dah inkirat kalau kita. Bukan sesat. Inkirat tu maksud dah tak ada orang nak pegang. Kalau dulu zaman Wali 9, Wali Songo, Sunan Bonang tu mengaji kitab At-Tamhid Abu Sulami tu, Lisul Asli Salimi. Itu dia mengaji. Ada dalam kitab dia, Sunan Bonang, dia sebut kitab Syekh Prof Nakib Al-Atas, dia buat
The oldest known manuscript Melayu tertua yang dia jumpa adalah Akidah Nasafiyah, terjemahan Akidah Nasafiyah. Nah ini di alam Melayu. Tapi sekarang kita dah Asy'ari semua. Itu maksud saya. Wa bi madhhabil Imam Syafi'i fil fiqh, dan dengan madhab Imam Syafi'i fil fiqh, dalam fiqh. Wa bi tariqin, dan dengan salah satu tarekat minat turuqi, daripada jalan-jalan tarekat-tarekat as-sufiyati yang sebangsa sufi, as-sunniyati yang sebangsa sunni. Tak kisahlah tarekah yang mana, untuk antum semua tarekat ta'lim wa ta'allum. Kama arsyadaha, seperti yang telah mengajarkannya siapa? Al-Imam Al-Junaidi wal-Ghazali. Imam Junaid dan Imam Ghazali. Sahhat, maka sahlah hadhil ijazatu, ijazah ini, insya-Allah taala, semoga sekiranya Allah SWT menghendaki. Wa anal fakiru, saya al-faqir ila rabbih taala, kepada Allah, kepada Tuhannya taala, iaitu Tuhan saya, iaitu Allah taala. Nama saya Muhammadin Aiman Al-Akiti nasaban. Akiti itu nama nasab keluarga. Banyak orang tanya Akiti tempat ke apalah. Kan itu nama nasab keluarga. Moyang-moyang saya adalah bapa ada yang bernama Tuan Guru Akid, datang dari utara. Utara ni tak tahu, boleh jadi Patani, boleh jadi Yala, boleh jadi Satu, boleh jadi mana, saya tak tahu. Tapi begitulah dikatakan. Lalu itu Al-Akiti nasaban, nasabnya. Al-Malizi, Malaysia. Maulidan, tempat lahir. Malaysia, Maulidan, tempat lahir. Al-Kinjani, Al-Kinjani iaitu Kencong. Summa Al-Baidawi, Casablanca. Summa As-Salawi, Saleh, Morocco lah ni. Wa Tetwani, dan Tetwan, Ma'laman, tempat belajar. Iaitu saya belajar di situ, riwayat pengajian agama saya. Jadi Kencong, Casablanca, Saleh, Tetwan. Wa kana al-farahu, adanya al-farahu selesai min tahririha, daripada menulis ijazah ini, bi Madinati, ini Patani lagi ke? Madinati Patani al-kainati, yang berada di janubi Thailand. Yauma, pada hari saya tak tahu tarikh berapa, tulis tarikh al-muwafiq li yaumi berapa sanah hijriah. InsyaAllah saya mengijazahkan semua yang ada di sini dengan ijazah yang sempurna bagi seluruh kitab-kitab Ihsan Jam Ajastukum jami'an. InsyaAllah saya iktifak hari ini. Baba Faisal, terima kasih kerana memberi peluang baca kitab. Dah lama tak baca kitab. Semoga insyaAllah apa ilmu yang kita kongsikan ini menjadi ilmu bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Dan saya harap semuanya kena istiqamah sampai habis mengaji. Lepas habis mengaji, kalau sambung mengaji, sambung mengaji. Tak sambung mengaji, mengajar. Sebarkan ilmu, luaskan lagi ilmu di seluruh pelosok dunia ni. Dan jangan lupa dakwah juga kepada orang-orang yang bukan Islam yang masuk Islam. Tu kita sekarang tu je kita punya usaha kita. Dah tak ada benda lain dah. Hadirin wal hadirat, insyaallah ana ittifaq bi hadza qadar, aqulu qawli astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Datuk Dr. Aiman Al-Akiti di atas syarahan yang beliau berikan kepada kita dan juga ijazah yang beliau berikan kepada kita. Majlis ditutup dengan tasbih kifah dan suratul Asr.
lain.